Assalamualaikum. Hari ni hari Jumaat ni, hari Jumaat di Sawi depan Sawi Piramid ni. Bila aku tengok jemaah-jemaah yang ada di masjid ni, ya, jemaah-jemaah Jumaat ni, berbagai bangsa, berbagai keturunan yang ada di sini dari seluruh dunia kan. Bila aku tengok macam ni rasa macam ya Allah, hebatnya umat Nabi Muhammad zaman-zaman Nabi tu kan. Para sahabat tu orang Arab yang membawa Islam ke seluruh dunia ni kan, bagaimana Nabi asuh dan juga didik sahabat-sahabat dia untuk bawa agama ni ke seluruh dunia ni kan. Bukan senang pun nak pengaruh orang-orang di, contoh di Afrika, nak pengaruh orang-orang di Europe, nak mempengaruhi orang-orang di India, China dan sebagainya. Tapi di dalam masjid ni bila kita tengok ada China, ada Mongolia, ada Afrika dan pelbagai-bagai jenis bangsa yang ada di masjid ni. Kita rasa macam hebat sungguhlah sahabat-sahabat Nabi dalam mengembangkan Islam ke seluruh dunia ni kan, di mana mereka pergi sejauh yang mungkin untuk membawa panji-panji Allah ni untuk menyelamatkan umat manusia daripada azab api neraka. Allahu Akbar. Subhanallah, hebatnya sahabat-sahabat Nabi membawa agama ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Allahu Akbar.